Saya janji dengan diri saya, kalau apa pun terjadi, saya takkan berhentikan pelajaran anak-anak saya. Biarlah sampai bergolok bergadai ke, sampai akhir nyawa saya sekalipun, saya takkan berhentikan. Keputusan SPM anak saya tak cantik. Sampai orang cakap lah, bagi je lah dia kerja kedai makan. Tapi hati saya kata tak boleh. Saya nak anak saya ada pendidikan dalam hidup dia. Kira saya nak dia pupuk semangat tu belajar nombor 1 dalam hidup dia. Saya tengok mak makin tua, macam makin penat hari demi hari. Saya cakap kat diri saya, kalau saya tak boleh bagi mak hidup yang baik, saya ni anak macam apa? Itulah. Saya nak saya dan anak-anak keluar daripada kehidupan kita orang sekarang ni lah. Belanja susah. Anak-anak ni saya nak bagi diorang belajar sampai berjaya lah kalau boleh. Tu je lah yang saya cubalah. Cuba sedaya upaya saya. Mula-mula tu saya jumpa PTNX Academy ni, fikir pasal yuran lah yang mahal kan. Bukan murah lah untuk saya, kira kurang kemampuan ni. Tapi Puan Salwani bagi tahu PTPK boleh bantu. Masa tu saya rasa lega sangat-sangat lah. Kira ada peluang lah untuk anak-anak saya masuk dan belajar. Itulah, saya rasa seronok lah, happy. Mereka bukan sekadar ajar saya cuci kereta atau pasal web. Setiap kelas, kau suruh kami ulang 5 benda. Rendah diri, bersyukur, tiada negatif, saling membantu, belajar perbaiki, buat yang terbaik. Syukur dan setiap pagi saya boleh fikir pasal mak. Banyak sangat perubahan ke arah yang baik. Anak disiplin, bangun awal daripada kalau tidak sebelum ni sekolah menengah memang susah lah. Biasa kan, nak kejut bangun pagi susah apa semua malam jaga. Tapi dia dah masuk PTNX Academy ni banyak sangat berubah. Cakap pun sopan. Dia dah banyak tinggal lah dunia dia yang main pun. Dia nampak makin matang lah. Sejak selepas dia masuk PTNX Academy ni, sejak satu dia akan telefon, dia akan tanya khabar saya lah, dah makan ke apa. Kalau dulu dia tak pernah macam tu. Kira banyaklah, dah banyak yang baik lah. Memang lega lah, saya suka lah kan. Saya pernah sampai rasa dah tak boleh nak pandang sekeliling. Anak-anak pun saya rasa nak tinggal. Saya dah down sangat dengan apa yang saya tanggung lah selama ni. Tapi disebabkan anak-anak jugalah, semangat tu datang balik lah. Terutama anak yang sulung ni lah. Dia banyak bagi semangat. Banyak bantu dengan keadaan kaki saya yang tak normal ni. Buka balik hati saya. Saya boleh bangun balik, boleh fikir balik masa depan anak-anak lah. Mak jangan risau dah lah dengan pasal masa depan lah. Sebab kakak pun nak dapat kerja. Kakak janji kakak akan jaga mak, jaga adik-adik, jaga keluarga semua. Mak rehat je lah, mak jangan risau.